Dan ada menteri hamba Allah ni bercakap kita menanglah 2 PRU lagi baru kita buat penyiasan subsidi. Kan? Dia jadi Ni dalam mesyuarat kabinet. mesyuarat kabinet. Ini bukan ceramah politik ke apa. Aku ingat mesyuarat kabinet yang itu, aku masuk dengan kursi roda. Kita ambil contoh lah, ini masa saya dengan Nick, antara perkara pertama yang kami usahakan bersama ialah peralihan tenaga. Untuk kebanyakan orang, dia rasa apalah ni, bosan lah, ini cerita akademik kan. Tapi itu sebenarnya nadi negara untuk tempoh 20 tahun akan datang. Kalau kita tidak mengubah komposisi tenaga negara dan juga consumption energy kita, sekarang kita nampak. Sekarang baru orang mula cakap pasal EV lah, pasal renewal lah, baru orang mula faham sebenarnya kita ni sangat terdedah kan. Jadi semua itu sebenarnya tidak ada kekangan undang-undang pun, tetapi kebanyakan ahli politik masih lagi terperangkap dengan kepompong lama. Dia ingat untuk mendapat sokongan ni, dia kena buat perkara populis. Tabur duit, peluk orang, turun kenduri, gambar mesyuarat semua. Sama ada dia sendiri malas nak membaca ataupun dia merasakan perkara-perkara berat ini tidak mendapat sokongan populis. Itu cabaran yang parti seperti Bersama kami terpaksa harungi untuk mengarus perdanakan perkara-perkara besar inilah. Dia sebab kalau bagi contoh kan, macam kita mulakanlah macam contohnya penyasaran subsidi untuk elektrik, kemudian dibuat untuk diesel, kita naikkan tarif air semua. Tetapi bila sampai ke petrol, RON 95 kan, waktu tu saya ingat Kementerian Ekonomi dah berapa bulan dah buat padu. Setahun dah Buat padu. Sampai ke perbincangan kabinet, tiba-tiba okeylah, satu tak nak pakai padu tu satu. Kedua tak nak buat pun penyasaran subsidi. Kan? Saya kata PM duk cakap maha kaya, tetapi tidak ada ni. Dan ada menteri hamba Allah ni bercakap kita menanglah 2 PRU lagi baru kita buat penyiasan subsidi. Kan? Dia jadi Ni dalam mesyuarat kabinet. Ini bukan ceramah politik ke apa. Aku ingat mesyuarat kabinet yang itu, aku masuk dengan kursi roda. That was February 2024. Sebab aku tengah nak belakang. Dalam 2 hari lagi nak kena operate tulang belakang. But it was so important kerana timeline tu penting. Kalau kita tak buat awal, maka dia dah dekat dengan pilihan raya. Kalau dekat pilihan raya, tak ada ahli politik yang berani,